dalam video kali ni Aisyah nak comparekan Rowan regular size dengan long Rowan. Nak bagi tahu siap-siap, long Rowan ni dah 2-3 bulan, Aisyah sebulan 2 lah, 2-3 bulan. Aisyah tak nampak jual kat Coach Outlet. Tak tahulah dia orang discontinue ke, baik ni seasonal ke. Tapi as of right now, Aisyah masih ada lagi 6 units. Kalau habis tak ada lagi. This is the size comparison. Nampaklah pendek sikit long Rowan ni. Kalau kepanjangan dia, sama panjang. Lebih kurang, beza macam 1 cm macam tu kot. Yang ini boleh masuk botol air 1 liter. Yang ni tak boleh masuk botol air 1 liter. Dua-dua boleh masuk long wallet. Untuk long Rowan, tak ada back pocket. Untuk Rowan regular, ada back pocket. Dua-dua ada top handle. Dua-dua ada crossbody strap. Yang ni rupa dia kalau pakai crossbody. Ni rupa pakai top handle. Okay, in terms of pricing pula, sebab this one Aisyah dapat on bulk discount tau. Kalau yang colour lain, semua harga lagi mahal sikit lah. Untuk colour ini saja RM950. Untuk this one RM1090. Yang ni tak ada colour lain. Dah habis. Untuk cara pembelian, Aisyah dah linkkan dua-dua item kat bawah. If you guys have any question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.